Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di Intan Cares. Okey, di sini kita bersama Cikgu Rafidah sebagai Ketua Rumah Putra. Pada pendapat Cikgu, apakah perasaan Cikgu pada hari ini? Okey, pada hari ini saya rasa semua warga SMKSI gembira lah sebab hari ini kemuncak hari sukan. Jadi pada saya excited lah juga nak tengok rumah mana yang menang. Kalau dah menang ada bertanding, tak kira lah asalkan ada semangat untuk bersukan. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bersama Ketua dan Penolong Rumah Sukan Biru. Apakah perasaan Cikgu untuk hari ini, hari sukan ni? Gembira. Itu saja. Okey, itu saja daripada Rumah Sukan Biru. Itu saja. Okey, apakah perasaan awak pada hari ini? Perasaan saya pada hari ini, saya amatlah gembira kerana sekolah SMK Seri Intan membuat hari kejohanan pada hari ini dan saya melihat peserta-peserta pada hari ini sangatlah bersemangat. Okey, so itu saja. Terima kasih. Apa perasaan cikgu hari ini? Saya rasa agak gembira sebab semua pasukan rumah sukan memberikan kerjasama yang baik. Cikgu rasa rumah apa yang menang? Rumah Adalah. Okey.